Pada 10 November 2020, sebuah kapal selam Cina, Fendoja, telah menyelam ke dalam kekosongan gelap bertekanan itu. Ia sampai ke dasar laut, menghulurkan lengan robotik dan menanam bendera Cina di titik paling dalam di planet ini. Ia dikenali sebagai Challenger Deep, terletak di dalam Palung Mariana, 35,900 kaki di bawah permukaan. Tetapi ia bukanlah satu kejutan. Washington mempunyai 4 tahun maklumat risikan yang menunjukkan China akan datang. Kerajaan AS melihat apa yang baru sahaja dilakukan oleh China, memahami sepenuhnya maksudnya dan memilih untuk tidak berkata apa-apa. Kesunyian itu memberitahu anda segala-galanya tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku di dasar dunia. Setiap kerajaan yang berkepentingan di Pasifik telah menceritakan kisah yang sama secara terbuka. Palung Mariana hanyalah satu keingintahuan yang tidak berbahaya. Sesuatu untuk ahli biologi marin tumpukan perhatian. Ia terlalu dalam dan terlalu ganas untuk menjadi penting bagi perkara lain. Sekurang-kurangnya, itulah cerita untuk menutup perkara sebenar. Palung itu bernilai kerana kesan kedalaman terhadap bunyi dan kesan bunyi terhadap kapal selam. Sehingga April 2026, Tentera Laut AS sedang menjalankan kerja pemetaan sulit di seluruh dasar Laut Pasifik Barat. China telah mencatatkan berpuluh-puluh misi berawak dan tanpa awak ke dasar sejak 2016. Jepun, Korea Selatan, India dan Australia semuanya telah meningkatkan program laut dalam mereka sendiri di perairan yang sama. Setiap kuasa Pasifik sedang mencurahkan wang ke kawasan laut yang kecil dan nampaknya tidak relevan yang sama. Pada tahun 2024, sebuah kapal penyelidikan China yang dipanggil Shenyang Hong 06 mula beroperasi. Ia menjalankan tinjauan merentasi kira-kira 17,000 batu persegi dasar laut di barat Guam. Mereka sedang menimbas kawasan yang lebih besar daripada Switzerland. Peralatan sonar di atas kapal itu dibina untuk pemodelan akustik, bukan untuk pemetaan dasar laut biasa. Data penjejakan kapal menunjukkan kapal yang sama bekerja di kawasan antara Taiwan dan Filipina. Dan kawasan itu sangat penting. Itu satu-satunya laluan kapal selam Amerika boleh bergerak dari lautan Pasifik terbuka ke Laut Cina Selatan. Semua kerajaan ini mengatakan tiada apa-apa yang bersifat ketenteraan tentang kerja itu. Tetapi pakar-pakar tentera laut yang melihat corak pada awal tahun 2026, mereka berkata sebaliknya. Secara terbuka, ini bukan mengenai hak menangkap ikan. Tujuannya lebih jahat daripada itu. Parit Mariana membentuk parut sepanjang 1,600 batu di dasar laut. Dan ia masih terus berkembang juga. Selama 180 juta tahun, satu plat tektonik telah meluncur di bawah plat yang lain di sini, menggeser jauh di bawah dasar laut dengan cukup kuat untuk mencetuskan gempa bumi berkekuatan 8 magnitude. Di suatu tempat, dalam jurang itu terletaknya Challenger Deep, titik paling rendah yang diketahui di bumi. Tetapi itu bukan satu-satunya jurang di sini. Lebih ke timur, berhampiran Guam, satu lagi jurang yang dipanggil Serana Deep menjunam lebih daripada 35,000 kaki ke dalam kegelapan. Kapal penyelidikan dari pelbagai negara telah beroperasi di atas kedua-dua lokasi itu selama bertahun-tahun. Apa yang menunggu di bawahnya hampir mustahil untuk terus hidup. Tekanan di sini adalah kira-kira 16,000 paun setiap inci persegi. Itu lebih 1,000 kali ganda tekanan udara yang menekan kulit anda sekarang. Kira-kira 8 tan, menghancurkan setiap inci persegi. Badan kapal titanium moden akan remuk dalam masa kurang dari 1 saat jika ia gagal walaupun sedikit saja. Air di sini berada antara 1 hingga 4 darjah Celsius, hanya sedikit di atas takat beku. Ia diselubungi kegelapan dan tiada cahaya matahari yang dapat menembusinya. Ia adalah salah satu tempat paling berbahaya di planet ini. Dan kini, setiap kerajaan mahukannya. Parit itu terletak tepat di tengah-tengah persaingan antara Amerika Syarikat dan China di Pasifik. Guam dan Kepulauan Mariana Utara, kedua-duanya wilayah Amerika, terletak kira-kira 200 batu ke timur laut. Pulau-pulau itu menempatkan kepekatan peralatan ketenteraan Amerika yang terbesar di mana-mana sahaja di sebelah barat Hawaii. Guam bukan sekadar sebuah lagi pulau di Pasifik. Ia adalah salah satu kawasan daratan yang paling syarat dengan kehadiran tentera di muka bumi. Apabila sesuatu berlaku di perairan sekitar pulau itu, ia akan diperhatikan dengan sangat teliti. Pangkalan Tentera Udara Anderson terletak di situ. Satu-satunya pangkalan di Pasifik Barat yang mampu menampung armada pengebom berat Amerika secara tetap, iaitu B-1, B-2 dan B-52. Hanya beberapa batu dari situ terletaknya Pangkalan Tentera Laut Guam yang menempatkan skuadron kapal selam 15 dan pasukan kapal selam penyerang berkuasa nuklear yang bergilir-gilir, termasuk kapal kelas Virginia yang beroperasi dari pulau itu sejak 2024. Di dalam Pentagon, Guam dikenali sebagai hujung tombak.
Sekitar 1,500 misi pengebom dilancarkan dari Anderson setiap tahun. Pulau ini menyimpan rizab bahan api yang sangat besar, timbunan peluru yang banyak dan kuasa tembakan yang cukup untuk mengunjurkan kuasa ketenteraan Amerika di seluruh Indo-Pasifik dalam masa beberapa jam. Kor Marin telah mengaktifkan semula Camp Blast di pulau itu pada Januari 2023. Pangkalan tersebut kini menempatkan 5,000 anggota marin untuk operasi tindak balas pantas. Ini adalah pangkalan marin baru pertama yang dibina di mana-mana sahaja di dunia dalam hampir 70 tahun. Sebanyak 28 unit perintah berasingan yang berpangkalan di situ beroperasi hanya di pangkalan tentera laut Guam. Aktiviti ketenteraan di pulau itu menyumbang lebih daripada $1.5 bilion setahun kepada ekonomi tempatan, dan jurang di sebelah Guam mempunyai sesuatu lagi. Sesuatu yang membuatkan pihak tentera memberi perhatian yang sangat teliti terhadapnya. Sebuah tempat di mana bunyi tidak lagi berkelakuan seperti biasa. Perubahan tekanan, peralihan suhu dan kepekatan garam membengkokkan gelombang bunyi melalui lautan dengan cara yang pelik dan tidak dapat dijangka. Isyarat melengkung, gema hanyut. Bunyi bising bergerak beribu-ribu batu dalam satu arah dan hilang dalam arah yang lain. Dan pada kedalaman tertentu, bunyi jatuh ke dalam apa yang tentera laut panggil saluran sofa, iaitu satu lapisan air yang boleh membawa bunyi merentasi seluruh lautan. Tetapi parit itu mencipta sesuatu yang lebih penting daripada itu. Zon bayang, tempat di mana bunyi langsung tidak sampai. Sebuah kapal selam yang tersembunyi di dalam salah satu poket itu akan hilang. Sonar di permukaan tidak dapat mengesannya. Pesawat sudah tentu tidak dapat menemuinya. Kapal selam lain pun tidak dapat menemuinya, kecuali mereka kebetulan membawa carta tempatan yang tepat yang menunjukkan di mana zon-zon itu berada. Carta itu adalah dokumen ketenteraan paling berharga di Pasifik, dan Amerika Syarikat mengambil masa berdekad-dekad untuk menyusunnya secara rahsia. Carta itu memberitahu kapten kapal selam Amerika dengan tepat di mana untuk menghilang. Ia juga memberitahu mereka dengan tepat di mana kapal selam musuh perlu pergi untuk mencuba helah yang sama. Mana-mana tentera laut yang memilikinya memegang semua kelebihan. Ia mengawal siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam sebarang pertempuran bawah air di rantau ini. Jadi apabila China mendarat di dasar laut pada November 2020, mereka bukan menanam bendera. Mereka sedang mengemukakan satu persoalan strategik. Berapa banyak daripada peta itu yang baru sahaja mereka pelajari untuk menirunya? Pada 23 Januari 1960, seorang pegawai tentera laut AS bernama Don Walsh menaiki sebuah bathyscaphe yang dipanggil Trieste. Beliau ditemani oleh seorang jurutera Switzerland bernama Jacques Piccard. Ia adalah sebuah sfera keluli yang sempit dengan diameter lebih sedikit daripada 6 kaki, tergantung di bawah sebuah tangki gergasi yang memuatkan 34,000 galon petrol. Mereka mula turun di luar pantai Guam, perlahan-lahan menjunam ke dalam kegelapan di bawah lautan Pasifik. Perjalanan turun itu mengambil masa hampir 5 jam. Pada mulanya, masih ada kehidupan di luar tingkap kecil itu. Makhluk bioluminesen meluncur melewati kaca ketika kapal itu turun. Kemudian, pada kedalaman 29,500 kaki, satu bunyi retakan tiba-tiba bergema di seluruh kapal itu. Walsh dan Piccard langsung tidak tahu apa yang telah pecah. Mereka juga tidak dapat mendengar kapal di permukaan. Mereka sudah pun melepasi tahap di mana penyelamatan adalah mustahil. Hanya ada satu pilihan. Mereka memutuskan untuk teruskan perjalanan. Kemudian, mereka mendapati retakan itu datang dari tingkap plexiglas di terowong pintu masuk luar. Ruang kru itu sendiri terletak di belakang pintu keluli tebal. Syukurlah, ia masih bertahan. Mereka berada di dasar laut selama 20 minit. Apabila mereka naik ke permukaan, dunia menyaksikan dua penjelajah sedang menerima ucapan tahniah daripada tentera laut. Apa yang dunia tidak lihat ialah bacaan sensor dan data akustik yang diambil dari kapal selam pada hari yang sama dan diserahkan kepada pihak yang mengendalikan bahan terperingkat. Selaman itu adalah sebahagian daripada siri misi sulit yang dikenali sebagai Project Neptune. Secara rasmi, ia adalah penerokaan saintifik. Sebenarnya tentera laut AS sedang mengkaji jurang itu sebagai persekitaran akustik. Pejabat penyelidikan tentera laut menjalankan operasi itu manakala sebuah kapal pemusnah USS Lewis bekerjasama dengan Trieste. Ia menjatuhkan ratusan bahan letupan kecil ke dalam jurang itu dan mengukur bagaimana gema kembali. Setiap letupan mendedahkan sesuatu yang baru tentang jurang itu. Ia memberikan mereka lokasi tepat bagi bahagian paling dalam di dasar laut. Ia juga memberikan mereka set data penyebaran bunyi sebenar yang pertama pernah diambil dari dalam sebuah jurang lautan. Projek Neptune dikendalikan oleh Makmal Elektronik Tentera Laut di San Diego. Matlamat bertulisnya menyenaraikan 3 perkara,
iaitu kelajuan bunyi melalui lajur air, suhu dan tahap garam di kedalaman, serta sokongan langsung untuk penyelidikan bunyi bawah air, terutamanya untuk program yang dipanggil SOSUS. Sistem pengawasan bunyi itu sudah pun menjadi salah satu projek sulit paling mahal di dunia pada akhir tahun 1950-an. Rangkaian besar hidrofon terbentang di dasar lautan Atlantik dan Pasifik, mendengar dalam diam. Nama kodnya dalam dokumentasi awal tentera laut ialah Jezebel. Ia berfungsi dengan memanfaatkan saluran SOFAR, lapisan lautan dalam yang sama yang sedang cuba difahami melalui misi Trieste. Secara teori, bunyi yang terperangkap dalam lapisan ini boleh bergerak beribu-ribu batu tanpa hilang. Dalam praktiknya, ini bermakna kapal selam Soviet boleh dikesan lama sebelum mereka sampai ke perairan Amerika. Menjelang akhir tahun 1950-an, SOSUS telah beroperasi di kedua-dua dasar lautan. Seorang operator terlatih di darat boleh mengenal pasti kapal selam Soviet secara individu hanya melalui tanda akustik kipas mereka. Semasa krisis peluru berpandu cuba, ia menjejak kapal selam yang bergerak menuju ke cuba. Ada yang dipercayai membawa torpedo nuklear, memberikan Rumah Putih gambaran masa nyata pertama tentang ancaman bawah air itu. Sistem ini hanya diakui secara umum pada tahun 1991. Selama 30 tahun, tiada siapa di luar tentera laut tahu ia wujud. Trieste memberikan tentera laut sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh rangkaian pengintip itu. Bacaan langsung dari dalam palung itu sendiri. Semuanya diambil oleh instrumen yang benar-benar berada di sana. Data itu dimasukkan ke dalam fail sulit dan pengumpulan data itu tidak pernah berhenti. Sepanjang 30 tahun berikutnya, tentera laut terus membina gambaran mereka tentang kedalaman Pasifik melalui program-program yang secara rasmi tidak wujud. Kenderaan bawah air otonomi, sensor jarak jauh, susunan akustik tetap yang dipasang di dasar laut. Teknologi semakin maju, carta semakin jelas. Menjelang akhir Perang Dingin, zon bayang-bayang telah dipetakan sehingga ke setiap kaki. Kapten kapal selam Amerika tahu di mana mereka boleh menghilang. Mereka juga tahu di mana sesiapa yang cuba meniru mereka perlu pergi. Carta itu menjadi asas kepada dominasi kapal selam Amerika di Pasifik. Dan kemudian, Beijing memutuskan mereka juga mahukannya. Program laut dalam China tidak bermula dengan pengibaran bendera pada tahun 2020. Ia bermula 1 dekad lebih awal. Kenderaan selam laut dalam pertama dipanggil Jiaolong, dinamakan sempena naga banjir mitologi yang dikatakan menguasai dasar laut. Ketua pasukan itu ialah Su Qinan, bekas profesor di Sekolah Seni Bina Kapal, Lautan dan Kejuruteraan Awam Universiti Shanghai Jiao Tong. Pada ketika itu, beliau telah menghabiskan berdekad-dekad bekerja hampir sepenuhnya dalam dunia kejuruteraan kenderaan selam Cina yang kecil tetapi sedang berkembang. Sejak awal tahun 2000-an, dana kerajaan Cina telah mengalir ke rangkaian institut penyelidikan yang kebanyakannya tidak dikenali di luar negara. Prototipe pertama telah dipasang di sebuah hangar berhampiran Sungai Yangtze dan menjelang tahun 2009, kapal itu sudah bersedia untuk ujian laut. Jiaolong memulakan kempen laut dalam sebenar yang pertama di Laut Cina Selatan antara Mei dan Julai 2010. Terdapat 17 laman secara keseluruhan. Setiap satu membawa mereka lebih jauh ke kawasan di mana kehadiran manusia masih jarang dan kebanyakannya bersifat eksperimen. Misi terdalam pada peringkat awal itu mencapai lebih 12,300 kaki dengan 3 orang kru di atas kapal. Menjelang Julai 2011, kapal selam itu sudah pun melepasi julat ujian awalnya, mencapai hampir 16,600 kaki di timur Laut Pasifik. Lengan robotik Jiaolong telah menanam bendera Cina di dasar laut Cina Selatan pada selaman sebelumnya. Ia menanam satu lagi bendera pada kedalaman 23,000 kaki di Palung Mariana. Malah pada masa itu, isyarat tersebut menunjukkan bahawa program itu sebenarnya bukan tentang sains. Dengan penarafan kedalaman itu, Jiaolong boleh beroperasi di kira-kira 99.8% lautan dunia. Itu meletakkan Beijing dalam kelab eksklusif. Sebelum itu, hanya Amerika Syarikat, Jepun, Perancis dan Rusia yang pernah berada dalam kelab itu. Jelas kepada sesiapa yang memerhati bahawa China bukan sedang membina armada penyelidikan. China sedang membina satu keupayaan. Sama seperti cara ia membina tentera laut permukaannya, program angkasanya dan industri semikonduktornya. Kaedahnya sudah biasa. Kaji apa yang Amerika Syarikat sudah ada dan fahami kenapa ia berkesan. Kemudian rapatkan jurang itu, platform demi platform, tahun demi tahun. Jiaolong hanyalah permulaan. Pada tahun 2016, muncul kenderaan generasi kedua, Shanghai Yongshi, yang diterjemahkan secara kasar sebagai pahlawan laut dalam. Tidak seperti pendahulunya, ia dibina hampir sepenuhnya daripada komponen tempatan
kira-kira 95% buatan China. Ia tidak menyelam sedalam Jiaolong dengan kedalaman operasi maksimum sekitar 14,800 kaki. Tetapi ia direka untuk sesuatu yang berbeza. Ketahanan. Misi boleh bertahan selama 10 jam. Fendozi dilancarkan pada tahun yang sama. Setiap generasi menyelam lebih dalam daripada yang sebelumnya. Setiap satu membawa instrumen yang lebih baik dan setiap satunya lebih rapat dengan keperluan Tentera Laut Pembebasan Rakyat. Bersama-sama, kapal-kapal ini kini membentuk armada bertingkat. Deep Sea Warrior mengendalikan kerja-kerja cetek. Jiaolong meliputi bahagian tengah dan Fendoja pergi sehingga ke dasar. Struktur di sebalik kenderaan-kenderaan itu adalah perkara yang penting. Beijing menerangkannya secara terbuka sebagai gabungan awam tentera. Ia adalah arah dasar di bawah Xi Jinping yang menghapuskan pemisahan tradisional antara penyelidikan saintifik dan keupayaan pertahanan. Apa yang kelihatan seperti sains lautan di permukaan juga, secara sengaja, adalah sesuatu yang lain di bawahnya. Satu strategi jangka panjang untuk memastikan tiada apa-apa di laut dalam yang berada di luar jangkauan negara. Pada tahun 2016, Makmal Kebangsaan Qingdao untuk Sains dan Teknologi Marin telah bekerjasama dengan Akademi Kapal Selam Tentera Laut PLA. Bersama-sama, mereka menubuhkan Makmal Bersama yang memfokuskan kepada penyelidikan gabungan maritim. Ia dikendalikan oleh Laksamana Muda Da Lianlong, seorang saintis tentera laut PLA yang telah menghabiskan kerjayanya bekerja dalam peperangan bawah laut. Penyelidik Makmal itu mengambil peluncur bawah air awam dan memasangnya dengan sensor akustik. Peralatan yang kelihatan seperti alat sains menjadi alat peperangan anti kapal selam. Apabila frasa penyatuan awam tentera mula menarik perhatian yang kurang selesa di luar negara, Makmal itu hanya menukar nama awamnya dan kerja-kerja tersebut diteruskan. Pegawai Tentera Laut PLA memberikan ceramah di persidangan akademik secara terbuka mengaitkan pemetaan laut dalam dengan keupayaan siluman kapal selam. Kertas akademik daripada program itu menyebut penggunaan ketenteraan di samping penggunaan saintifik. Media kerajaan China beberapa kali menggambarkan usaha ke laut dalam istilah ketenteraan. Washington membaca setiap perkataan mengenainya. Itulah sebabnya tiada siapa dalam komuniti perisikan AS yang terkejut apabila Fendoja mendarat pada kedalaman hampir 35,800 kaki. Mereka tahu dengan tepat apa yang sedang dilakukan oleh kapal itu. Kapal selam itu melakukan lebih daripada sekadar mengambil gambar. Ia membawa 2 lengan mekanikal, 7 kamera bawah air, pelbagai sonar dan gerudi hidrolik. Terdapat juga 1 set lengkap sensor akustik dan kimia. Sementara penurunan itu disiarkan secara langsung di televisyen negara, peralatan itu sedang merekod data. Bacaan tekanan, vektor arus, laluan sedimen, bacaan kelajuan bunyi, sampel air, semuanya diambil pada koordinat tepat di mana koridor akustik terdalam menghampiri bahagian barat daya Guam. Hanya segelintir kenderaan berawak yang pernah sampai ke dasar Challenger Deep. Selepas Trieste, rekod itu kekal selama 52 tahun. Kemudian, pengarah Hollywood James Cameron menaiki kapal selam solo Deep Sea Challenger miliknya ke lebih 35,700 kaki pada Mac 2012. Menjelang pertengahan 2022, kurang daripada 30 orang dalam sejarah pernah sampai ke dasar parit itu. Lebih kurang sama dengan jumlah yang pernah berjalan di bulan. Beijing memilih lokasi itu atas sebab tertentu. Bukan sahaja kerana parit itu sendiri, tetapi juga kerana apa yang mengelilinginya. Bentuk dasar laut, cara lapisan suhu terbentuk dalam lajur air, keadaan akustik yang dicipta oleh geometri lautan dalam, dan hanya 200 batu jauhnya ialah Guam. Jika digabungkan, ia membentuk salah satu persekitaran bawah air yang paling bernilai dari segi strategik di dunia. Jika anda merancang operasi kapal selam, inilah jenis tempat yang anda perlu fahami secara terperinci. Muatan sebenar ialah apa yang dibawa pulang oleh Fendoja ke kapal induknya pada 28 November. Terabyte data akustik dan oseanografi, sama seperti yang dilakukan oleh Walsh dan Picard 60 tahun yang lalu. Negara yang mencipta helah menyamarkan kerja ketenteraan sebagai sains hanya memerhati dan tidak berkata apa-apa. Jadi, kenapa Washington berdiam diri? Jawapan ringkasnya ialah Amerika Syarikat tiada pilihan tindak balas yang benar-benar selamat tanpa mendedahkan bagaimana sistem itu sebenarnya berfungsi. Pendedahan itu akan menimbulkan masalah tersendiri. Selama lebih 60 tahun, pemahaman Amerika tentang lautan dalam telah dibina di bawah lapisan kekaburan yang disengajakan. Di permukaan, ia adalah sains awam, tetapi di bawahnya adalah pengumpulan maklumat yang diklasifikasikan. Setiap ekspedisi NOAA yang beroperasi berhampiran kawasan sensitif, secara sejarahnya, sentiasa mempunyai aktiviti selari yang dijalankan bersamanya. Perairan yang sama, instrumen yang sama, tetapi tujuan yang berbeza.
Sistem pengawasan bawah laut yang berkembang daripada SOSUS hanya diakui sepenuhnya selepas Perang Dingin. Sehingga tahun 1991, ia wujud di sebalik beberapa nama yang sengaja dibuat neutral, seperti Sistem Oseanografi Atlantik dan Sistem Oseanografi Pasifik. Untuk sebahagian besar sejarahnya, malah kaki tangan yang bekerja secara langsung dengannya pun tidak dikenal pasti secara terbuka sebagai sebahagian daripada misi pengawasan ketenteraan. Apa yang masih wujud daripada rangkaian itu pada tahun 2026 dikenali dengan nama Sistem Pengawasan Bawah Laut Bersepadu. Ia beroperasi dari beberapa kemudahan dan kapal, kebanyakannya di Pasifik. Menjelang tahun 2026, hanya beberapa buah kapal pengawasan khusus sahaja yang masih meronda di rantau itu. 5 buah kapal menarik rangkaian hidrofon sepanjang beberapa batu merentasi Pasifik, mendengar di bawah permukaan. Tugas mereka adalah untuk mengisi jurang antara sensor dasar laut tetap bagi menangkap apa yang terlepas oleh sistem pegun. Komando itu sendiri jauh lebih kecil berbanding semasa Perang Dingin, tetapi keupayaan setiap platform telah meningkat berkali-kali ganda. Jika Washington secara terbuka membantah aktiviti China di Challenger Deep, ia akan mengundang soalan yang sama kepada Amerika sendiri. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Amerika Syarikat di perairan itu sejak tahun 1960? Tiada pentadbiran yang mahu perbincangan itu berlaku. Dia memastikan rahsia itu terus terpelihara. Tetapi ada satu lagi masalah, undang-undang. Palung itu terletak di perairan antarabangsa. Tiada bahagian dalam Konvensyen PBB mengenai undang-undang laut yang memberikan pemilikan ketenteraan ke atas dasar laut dalam. Tiada perjanjian yang menghalang sesebuah negara daripada beroperasi di sana, memetakannya atau mengumpul data daripadanya. Yang bermakna, misi-misi China adalah sah. Sama seperti operasi Amerika di sana juga sepenuhnya sah. Jika Washington secara rasmi membantah operasi China di Challenger Deep, ia berisiko mencipta satu preseden yang tidak mampu ditanggungnya. Kerana sebaik sahaja Amerika Syarikat berhujah bahawa aktiviti laut dalam di perairan antarabangsa memerlukan kebenaran, piawaian itu boleh digunakan semula terhadap sistem Amerika sendiri. Jadi Washington memilih untuk berdiam diri. Bersuara lebih mahal daripada berdiam diri. Secara teknikal, palung itu terletak dalam zon maritim negara-negara bersekutu Mikronesia, sebuah negara kecil di Pasifik yang terikat dengan Amerika Syarikat melalui Perjanjian Persatuan Bebas. Pada tahun 2009, Washington telah mengisytiharkan perairan sekitarnya sebagai Monumen Nasional Marin Palung Marianas, sebuah kawasan perlindungan yang berkeluasan kira-kira 95,200 batu persegi, lebih besar daripada seluruh United Kingdom. Penetatan itu melarang aktiviti perikanan komersial dan pengambilan sumber, tetapi ia tidak banyak menyebut tentang tinjauan saintifik, pemetaan laut dalam, kenderaan autonomi atau jenis kerja oseanografi berkaitan ketenteraan yang sedang dijalankan. Sebaliknya, mereka cuba memahami apa yang telah berubah, apa yang telah hilang dan bagaimana rupa persaingan bawah laut di Pasifik untuk dekad seterusnya. Dan semakin dekat mereka meneliti, semakin bimbang mereka jadinya. Salah satu kapal yang menarik perhatian ialah sebuah kapal bernama Dongfang Hong 3. Secara rasmi, ia beroperasi di bawah Universiti Lautan China. Tetapi sepanjang tahun 2024 dan 2025, pergerakannya kelihatan kurang seperti penyelidikan akademik dan lebih kepada peninjauan sistematik. Kapal itu menjalankan tinjauan corak grid yang ketat di perairan berhampiran Taiwan dan Guam, bergerak ke depan dan ke belakang dalam laluan yang tepat yang direka untuk memetakan dasar laut secara terperinci. Ia juga berulang kali melalui bahagian-bahagian penting secara strategik di Lautan Hindi. Kemudian, pada bulan Mac 2026, Reuters menerbitkan sebuah artikel yang menjejaki 5 tahun aktiviti daripada 42 kapal penyelidikan China yang beroperasi di seluruh Lautan Pasifik, Hindi dan Arktik. 9 pakar peperangan laut telah mengkaji corak pergerakan tersebut. Kesemua mereka mencapai kesimpulan yang sama. Ini bukanlah penyelidikan awam yang biasa. Ini adalah corak tinjauan yang biasanya dijalankan oleh tentera laut sebelum operasi kapal selam. Beberapa kapal dalam armada itu pada asalnya dibina untuk tentera laut PLA. Kapal-kapal itu hanya diserahkan kepada pengendali awam kemudian. Kelas Shangyang Hong adalah contoh yang paling kerap disebut. Pada Januari 2024, para penyelidik di Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa telah mengkaji 64 kapal penyelidikan China yang masih aktif. Lebih daripada 80% daripada kapal-kapal itu menunjukkan petunjuk mempunyai kaitan dengan tentera atau aktiviti dui guna. Ia bukan satu kebetulan. Pada 2 Mac 2026, Laksamana Muda Mike Brooks, Ketua Pejabat Perisikan Tentera Laut AS, telah hadir di hadapan Suruhanjaya Kajian Ekonomi dan Keselamatan AS China
dan menerangkan perubahan tersebut secara luar biasa terus terang. China, katanya, telah memperluaskan operasi tinjauan lautnya secara mendadak. Beliau menyifatkannya sebagai satu kebimbangan strategik. Data itu, kata Brooks, memberikan tentera laut China 3 perkara sekaligus. Peta untuk menyembunyikan kapal selam mereka sendiri, peta untuk mencari kapal selam kita, dan lokasi tepat di mana mereka boleh menanam sensor atau senjata di dasar laut. Itu adalah kali paling hampir Washington menyatakan secara terbuka apa yang telah disembunyikan oleh kesunyian pada tahun 2020. Ia sudah terlambat 6 tahun. Dalam pendengaran yang sama, Laksamana Madya Richard Sives berkata, China sedang giat berusaha untuk menghakis kelebihan bawah laut Amerika pada masa ini. Tentera Laut PLA sedang memodenkan armada kapal selamnya dengan pantas, memperluaskan keupayaan peperangan anti kapal selam dan melaburkan wang ke dalam pengesanan dasar laut serta pengawasan berangkaian. Menurut Safe, menjelang tahun 2040, pasukan bawah laut China boleh menjadi pencabar yang benar-benar serius kepada dominasi maritim Amerika di Pasifik. Tetapi kapal selam itu sudah pun tiba. Tentera Laut PLA mengendalikan lebih daripada 60 buah kapal selam. Pelaburan baru di limbungan kapal telah lebih daripada menggandakan kapasiti pengeluaran. Di tengah-tengah armada itu, terdapat kapal selam penyerang berkuasa nuklear yang direka untuk operasi jarak jauh, disokong oleh kapal selam peluru berpandu yang dibina untuk mengunjurkan kuasa jauh melangkaui pantai China. Jumlah itu penting, tetapi itu bukan kebimbangan utama. Yang penting ialah di mana mereka boleh beroperasi. Beijing mempunyai nama untuk rancangan yang lebih besar. Ia dipanggil Lautan Telus. Matlamatnya adalah untuk menghapuskan perlindungan lautan, supaya kapal selam musuh tiada tempat bersembunyi sambil mengekalkan kelebihan akustik yang sama untuk kapal selam China. Bahagian pertama, sistem itu juga mula muncul beberapa tahun lalu. Pada tahun 2014, Universiti Zhejiang berjaya menghubungkan sensor dasar laut ke stesen pemprosesan di darat, mewujudkan asas untuk pemantauan bawah air yang berterusan. Kemudian, pada Ogos 2025, China dan Rusia menjalankan latihan tentera laut bersama berhampiran Vladivostok. Kedua-dua negara menghubungkan sistem komunikasi dan berkongsi data penjejakan secara masa nyata, menguji sesuatu yang semakin kelihatan seperti rangkaian serangan bawah air automatik. Satu rangkaian yang dibina untuk memastikan tiada sudut selamat bagi kapal selam yang menyelam dalam di mana-mana sahaja. Sebuah pasukan penyelidik PLA telah membina satu algoritma yang membolehkan rangkaian sensor mengubah laluan sendiri apabila hidrofon tidak berfungsi. Rantaian penyasaran tetap beroperasi walaupun sebahagiannya terjejas. Banyak daripada sensor-sensor itu kini diletakkan di lokasi yang sukar untuk ditafsirkan sebagai apa-apa selain daripada ketenteraan. Beberapa siri kertas akademik dari Universiti Lautan China menunjukkan sesuatu yang lebih bersifat operasi berbanding penyelidikan saintifik semata-mata. Institusi yang sama yang mengendalikan Dongfang Hong 3 juga menerbitkan kajian yang memperincikan penempatan sensor akustik di Selat Luzon. Ini bukanlah pengukuran di permukaan atau eksperimen jangka pendek. Mereka menerangkan pemasangan yang diletakkan pada kedalaman yang dipilih dengan teliti dan direka untuk kekal di dasar laut selama bertahun-tahun, mengumpul data secara berterusan. Reuters melaporkan secara berasingan bahawa Washington secara senyap-senyap telah memperkukuhkan selat yang sama untuk tujuan yang bertentangan, iaitu untuk menyekat akses China ke Lautan Pasifik terbuka. Kedua-dua tentera laut sedang memasang kabel di satu titik sempit strategik dari hujung yang bertentangan atas sebab yang hampir sama. Fenduza tidak memperlahankan pergerakannya selepas laman rekod pada tahun 2020. Dalam tempoh 12 bulan, ia telah melengkapkan 28 selaman. Ia juga mula beroperasi bersama sistem tanpa pemandu yang dikenali sebagai Haidao 1. Ia boleh bergerak bebas di sepanjang dasar laut, merentasi jarak dan bentuk muka bumi yang tidak mampu dicapai oleh kenderaan selam primitif. Menjelang tahun 2024, armada tinjauan China yang lebih besar telah memetakan ratusan ribu batu persegi dasar laut di seluruh Pasifik Barat. Skalanya tiada tandingan dalam mana-mana program saintifik yang diterbitkan secara terbuka, dan rekod awam itu sendiri hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan hasilnya. Sebahagian besarnya disimpan dalam pelayan sulit. Kini ia sedang menjadi perlumbaan senjata di dasar lautan. Setiap kuasa Pasifik yang mempunyai program laut dalam sedang menumpukan usaha bernilai berbilion dolar. Semuanya berada dalam jarak serangan dari pangkalan hadapan Amerika. Tiada satu pun daripada itu berlaku secara kebetulan. Jadi, ke mana semua ini akan membawa kita? Baiklah, terdapat 3 masa depan yang berbeza sedang mula bertemu. Setiap satunya meningkatkan pertaruhan lebih tinggi daripada apa yang boleh ditangani oleh diplomasi di permukaan. Yang pertama ialah yang sudah pun kita hadapi sekarang.
Satu persaingan geopolitik lautan dalam yang tidak kelihatan dan tidak pernah benar-benar muncul ke pandangan umum. Washington dan Beijing terus memperhalusi sistem pemetaan mereka dan memperluaskan armada kenderaan bawah laut tanpa komando. Mereka menambah lebih banyak perincian ke dalam model akustik dan carta dasar laut di seluruh Pasifik. Persaingan ini bukan mengenai wilayah dalam erti kata tradisional. Ia berkaitan dengan siapa yang boleh melihat lebih dalam, lebih jelas dan lebih jauh ke dalam struktur tersembunyi lautan. Setiap batu padu data yang boleh digunakan menjadi kelebihan yang dipertandingkan. Orang awam tidak pernah melihat sebahagian besar daripadanya. Kedua-dua pihak tidak berminat untuk menjelaskan apa yang mereka perebutkan. Masa depan kedua ialah yang sedang dirancang secara sulit oleh perancang tentera di kedua-dua belah pihak. Jika konflik tercetus di Taiwan, Laut Cina Selatan atau mana-mana kawasan panas di Pasifik, kapal selam bersenjata nuklear perlu bergerak. Dalam peperangan itu, sebuah kapal selam di dalam geografi akustik buat masa ini hampir mustahil untuk disasarkan. Sebuah kapal selam di luar kawasan itu boleh dijejak dan dimusnahkan sebelum ia sempat melepaskan tembakan. Di sini ia berkaitan dengan keupayaan untuk terus bertahan. Ia pada dasarnya adalah matematik pencegahan nuklear. Apa yang masih bertahan selepas serangan pertama dan apa yang masih mempunyai keupayaan untuk membalas. Sepanjang kebanyakan Perang Dingin, Amerika Syarikat menjadikan kapal selam peluru berpandu balistik sebagai teras pencegahan nuklear Pasifiknya yang boleh lenyap selama berbulan-bulan pada satu-satu masa. Pencegahan itu berkesan kerana mencari kapal-kapal itu adalah mustahil. Pada saat mereka dapat dikesan, strategi itu akan runtuh. Data yang telah dikumpul oleh Beijing selama 15 tahun bukanlah teori semata-mata. Dalam satu konflik, ia menjadi berguna dalam masa beberapa jam sahaja. Tentera laut bersekutu sedang melihat situasi yang sama dan membuat kesimpulan mereka sendiri. Jepun, Australia, United Kingdom di bawah AUKUS, keputusan Canberra untuk memperoleh kapal selam penyerang berkuasa nuklear telah diumumkan pada tahun 2021 dan diteruskan sehingga tahun 2023. Di atas kertas, ia berkaitan dengan pemodenan dan pencegahan. Tetapi secara tertutup, ia adalah kesedaran bahawa kelebihan bawah laut di Pasifik tidak lagi terjamin. Pembuat dasar Jepun yang dahulunya mengelak daripada apa-apa yang menyerupai pengawasan maritim ofensif, kini secara terbuka membincangkan keupayaan pengesanan akustik yang diperluaskan. Peralatan yang sedekat lalu dianggap mustahil secara politik, kini dianggap sebagai infrastruktur yang perlu. Ibu negara sekutu sedang melihat tanda-tanda amaran dan sedang bertindak. Kemungkinan ketiga ialah yang tiada siapa mahu bincangkan. China kini boleh mencapai kedalaman penuh lautan. Ia boleh meletakkan dron bawah air yang boleh berada lama di dasar laut betul-betul bersebelahan dengan wilayah Amerika. Tiada negara yang telah bersetuju tentang apa yang dikira sebagai tindakan bermusuhan di dasar laut antarabangsa. Tiada peraturan pelibatan khusus untuk kawasan jurang laut, walaupun apabila satu negara menemui peralatan sulit negara lain terletak bersebelahan dengan pangkalan tentera hadapan. Perkara yang paling hampir dalam sejarah ialah kebuntuan yang rumit mengenai penerbangan peninjauan semasa awal Perang Dingin. Kejadian menembak jatuh pesawat U-2 Gary Power pada tahun 1960 di atas kesatuan Soviet memaksa kedua-dua pihak membangunkan peraturan tidak rasmi tentang apa yang boleh diterima. Tiada apa-apa yang serupa telah berlaku di bawah air setakat ini. Tetapi jika ia berlaku, tiada buku peraturan yang dipersetujui untuk menguruskannya. Persaingan kini semakin menjauh dari pencapaian yang jelas, seperti menanam bendera atau selaman rekod. Ia sedang beralih kepada sesuatu yang lebih sukar untuk disahkan. Sensor yang boleh mendengar, rangkaian yang boleh berkomunikasi antara satu sama lain, platform yang secara teori boleh mengganggu atau menyerang tanpa pernah timbul ke permukaan untuk menunjukkan identiti mereka. Sesiapa yang menguasai lapisan lautan itu menguasai sesuatu yang lebih daripada laluan perkapalan di permukaan atau koridor udara. Mereka menguasai masa depan peperangan kapal selam. Tetapi cerita ini sebenarnya bukan tentang Palung Mariana. Ia tentang di mana Washington dan Beijing sebenarnya sedang bersaing. Kebanyakan kitaran berita pada awal tahun 2026 memberi tumpuan kepada Taiwan, kawalan semikonduktor, tarif dan pembinaan pulau di Laut Cina Selatan. Tetapi sebahagian besar persaingan itu sedang berlaku di tempat yang jauh kurang kelihatan. Challenger Deep ialah versi paling ekstrim bagi persaingan itu. Tetapi ia bukan satu-satunya. Kira-kira 99% trafik internet global bergerak melalui talian gentian optik bawah laut. Lebih 600 kabel berasingan merentasi dasar laut dunia, membawa hampir $10 trilion dalam urus niaga keuangan setiap hari. Kebanyakannya berada di perairan yang cukup cetek untuk dicapai.
dan kita sudah pun melihat betapa terdedahnya kabel-kabel itu. Serangan saluran paip Nord Stream pada September 2022 di Baltik membuktikan bahawa paip dan kabel bawah air yang penting boleh disasarkan tanpa sebarang pertanggungjawaban segera. Pemotongan kabel di Baltik dan sekitar Taiwan sejak 2023 telah menimbulkan persoalan yang sama. Pentagon kini menganggap keselamatan dasar laut sebagai kawasan misi mereka sendiri. Lautan dunia meliputi 71% daripada permukaan planet ini. Kebanyakan dasar laut itu tidak pernah dipetakan dengan ketepatan bertaraf ketenteraan. Kini, keadaan itu sedang berubah. China mengendalikan 42 kapal penyelidikan merentasi Lautan Pasifik, Hindi, dan Arktik. Terdapat ratusan sensor yang diletakkan di dasar laut. Senarai negara-negara kecil yang semakin bertambah membenarkan Beijing memasuki perairan mereka sebagai pertukaran untuk pelabuhan dan jalan raya. Amerika Syarikat sedang bertindak balas melalui Pejabat Penyelidikan Tentera Laut dan DARPA. Ia mempunyai armada kenderaan bawah laut tanpa pemandu yang semakin berkembang. Terdapat program seperti Snakehead dan Orca yang dibina untuk beroperasi sendiri selama berbulan-bulan. Orca adalah yang terbesar antara semuanya. Dibina oleh Boeing untuk Tentera Laut Amerika Syarikat, prototipe pertama telah dihantar pada Disember 2023. Ia kira-kira sebesar sebuah bas sekolah dan direka untuk beroperasi sepenuhnya di bawah air. Orca boleh bergerak sehingga 6,500 batu nautika dalam satu misi, cukup untuk merentasi seluruh Lautan Pasifik. Selepas prototipe itu menunjukkan kemampuannya, Tentera Laut mula mendapatkan unit tambahan. Mengembangkan konsep tersebut melebihi satu platform eksperimen sahaja. Di pihak China, ekosistem kenderaan bawah air tanpa pemandu yang setara adalah jauh lebih besar dari segi skala, tersebar merentasi pelbagai program dan institusi. Dan perbezaan itu menunjukkan perubahan utama dalam fasa persaingan ini. Ia tidak lagi tertumpu kepada kapal selam asas semata-mata. Ia sedang beralih kepada sistem tanpa pemandu. Platform berangkaian yang boleh beroperasi untuk tempoh yang lama, memperluaskan liputan sensor dan membentuk persekitaran bawah air secara berterusan. Penyelidik China di Makmal Bersama yang telah dijenamakan semula di Qingdao sedang menyesuaikan peluncur akustik sebagai alat peperangan anti kapal selam. Tiada apa-apa yang baru tentang perkakasan itu sendiri. Apa yang berubah ialah cara ia digunakan. Jurang itu adalah tempat tunggal yang paling dalam dan paling bernilai dalam perlumbaan ini. Sesiapa yang membina peta akustik yang lebih baik akan mempunyai anggaran yang lebih jelas sama ada kapal selam nuklear boleh bertahan cukup lama untuk membalas selepas serangan pertama. Dan itulah teras pencegahan di laut. Jika kedua-dua pihak percaya kapal selam mereka akan bertahan, perang akan kekal terkawal. Jika satu pihak berhenti mempercayai perkara itu, seluruh keseimbangan akan berubah. November 2020 adalah detik terakhir persaingan masih boleh dianggap sebagai sains. Selepas itu, maknanya berubah. Bendera itu bukan menandakan penemuan. Ia menandakan satu perubahan. Mulai saat itu, pertandingan sebenar bukan lagi tentang siapa yang sampai ke dasar dahulu. Ia tentang siapa yang dapat melihat dengan cukup jelas untuk bertindak terlebih dahulu. Dan itulah bahagian yang tidak boleh sesiapa tersilap. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar membantu. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi lain kali di Mappack.